Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada barisan panel dan para hadirin sekalian. Saya Muhammad Fidai, selaku wakil pembentang bagi kumpulan kami. Hari ini, saya ingin mengajak korang semua ni untuk melihat satu gaya hidup yang sangat dekat dengan diri kita, iaitu pelancongan. Seringkali bila kita sebut tentang pelancongan ini, otak kita secara spontan kita akan faham pelancongan ni dia merupakan satu aktiviti hiburan, ataupun bahasa mudah kita guna sekarang, healing. Namun dalam perspektif Islam, konsep penggambaraan atau rihlah ini dia membawa satu nilai rohani dan intelek yang jauh lebih mendalam. Dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Yang bermaksud mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah Ta'ala telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Ayat ini secara jelas menyuruh manusia mengembara demi melihat dan mentadabbur kebesaran penciptaan Allah Ta'ala. Maka kerana itulah kajian poster kami ini memfokuskan kepada tajuk Maqasid dan Nilai Pelancongan, soratan terhadap surah Al-Kahfi. So, kenapa kita orang pilih surah Al-Kahfi ni? Sebab dalam surah Al-Kahfi ni terhimpunnya siri penggambaraan agung. Ia bermula daripada pelarian pemuda Ashabul Kahfi demi menjaga akidah, kembaran ilmiah Nabi Musa bersama Nabi Khidir, sehinggalah kisah penjelajahan kepimpinan Raja Zulkarnain. Kesemua kisah ini memaparkan bagaimana pelancongan dan pemusafiran menjadi wasilah utama dalam menjaga dua perkara besar, iaitu hifzul akal dan hifzuddin. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian kami digerakkan oleh 3 objektif utama, iaitu yang pertama, kami ingin mengenal pasti dengan jelas konsep pelancongan yang sebenar menurut perspektif Islam. Yang kedua, kami ingin menganalisis nilai ibrah pelancongan dalam surah Al-Kahfi. Dan yang ketiga pula, kami ingin menjelaskan hubungan pelancongan dengan maqasid syariah, khususnya hifzuddin dan hifzul akal. Jadi untuk mengulas lebih mendalam bagaimana hasil dapatan kajian ini, dengan segala hormatnya saya jemput rakan pembentang saya Haris untuk menyambung pembentangan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris bin Kamarudin selaku pembentang seterusnya. Baiklah, sebelum kita pergi kepada dapatan kajian kita, eloklah untuk kita menceritakan sedikit tentang surah Al-Kahfi, di mana surah Al-Kahfi ini merupakan surah yang ke-18 di dalam Al-Quran yang mengandungi 110 ayat. Dan dalam 110 ayat ini terdapat pelbagai kisah antaranya kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Jannatain, kisah Raja Zulkarnain dan kisah yang Ashabul Kahfi. Okay. Baiklah, kita akan pergi pada dapatan kajian yang pertama, di mana dapatan kajian pertama kami ialah nilai pelancongan berdasarkan kisah di dalam surah Al-Kahfi dari perspektif hifzuddin, di mana kami memilih kisah Ashabul Kahfi sebagai penelitian terhadap hifzuddin, di mana saya yakin di sini semua tahu bahawa kisah Ashabul Kahfi ni di mana penghijrahan ataupun pelarian mereka ni bertujuan untuk memelihara agama daripada terpedaya ataupun daripada dizalimi oleh masyarakat yang kufur dan raja yang kufur pada ketika itu. Baiklah, daripada pelarian ini ataupun penghijrahan ini kita dapat lihat bahawa maqasid hifzul akli, hifzuddin sangatlah dominan dalam situasi ini. Baiklah, dan ibrah yang kita dapat daripada dapatan kajian pertama ini ialah
Ibrah yang kita dapat daripada dapatan kajian pertama ini ialah perlunya kita untuk pergi keluar apabila berlakunya masalah ataupun krisis dalam masalah akidah. Di mana perlunya ini untuk apa? Supaya kita tidaklah terpedaya ataupun termasuk dalam golongan-golongan yang kufur ini. Dan perlunya kita, dan ibrah yang kedua ialah perlunya kita untuk mencari kawan yang baik dalam memelihara iman kita sendiri. Baiklah, untuk dapatan kajian kedua pula, iaitu nilai pelancongan di dalam surah Al-Kahfi berdasarkan kepada perspektif hifzul aqli. Baik, bagi perspektif hifzul aqli, kami telah memilih pengembaraan Nabi Musa AS bersama dengan Khidir AS. Di mana saya yakin di sini semua orang tahu bahawa pengembaraan Nabi Musa dan Khidir AS ini penuh dengan penceritaan, penuh dengan peristiwa-peristiwa yang di luar logik akal. Di mana daripada dan saya yakin semua tahu dekat sini hasil daripada peristiwa-peristiwa itu, di mana berlakunya 3 peristiwa, iaitu peristiwa Khidir AS membocorkan atau melubangi sampan. Peristiwa kedua iaitu Khidir AS membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa, dan peristiwa ketiga di mana walaupun mereka dilayan buruk oleh penduduk kampung, tetapi mereka mendirikan dinding yang telah peroboh yang ada pada kawasan kampung itu. Dan macam saya cakap tadi, saya yakin bahawa semua dah tahu tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku ini. Jadi daripada peristiwa ini, hifzul aqli yang saya keluarkan kat sini ialah hifzul aqli, di mana kita dapat lihat bahawa hifzul aqli sangatlah dominan dalam cerita ini. Okey, ibrah yang kita perolehi daripada pengembaraan Nabi Musa dan Khidir ini ialah yang pertama, di mana akal manusia ini perlulah dibentuk dan diperkembangkan melalui pengalaman pengembaraan. Sebagaimana Nabi Musa sendiri, yang mana kita tahu mempunyai darjah ilmu yang tinggi berbanding dengan masyarakat lain, berbanding dengan umat, berbanding dengan masyarakat lain pada ketika itu, tetapi beliau baginda tetaplah berhijrah mencari Khidir AS untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Okey. Dan seterusnya, ibrah yang kedua kita dapat daripada sini iaitu perlulah kita bersifat terbuka, rasional, di mana tidaklah terus menghukum dalam sesuatu perkara, tetapi meneliti satu persatu sehingga mendapat natijah yang sempurna daripada peristiwa itu. Baiklah, kita pergi pada dapatan kajian yang ketiga, iaitu bagaimana nilai-nilai maqasid ini dapat dimodelkan, istilahnya dimodelkan dalam pelancongan masa kini. Baiklah, dalam hifzul aqli, hifzuddin, berdasarkan kepada kisah Ashabul Kahfi, kita dapat modelkan dari sisi seorang pelancong, bolehlah kita untuk pergi melancong, pergi melawat tempat yang mana tempat itu mempunyai mampu memberi penambahan iman kepada kita. Sebagai contoh dengan pergi melakukan tadabbur. Kita pergi bukanlah sekadar berhibur, tapi melakukan tadabbur terhadap alam, terhadap sejarah yang pernah berlaku. Baiklah, itu dari sudut seorang pelancong. Bagi sudut pusat pelancongan bagi saya perlulah untuk memberi pendedahan dengan menyediakan tempat solat, ruang solat, ruang tazkirah dan sebagainya. Baiklah, seterusnya melalui model kedua berdasarkan kepada perspektif hifzul aqli, di mana seorang pelancong perlulah bukanlah sekadar berhibur dalam melancong, tetapi mempelajari apa? Mempelajari sejarah-sejarah terdahulu dan melihat apa yang kita perolehi daripada itu. Dan seorang pelancong perlulah membuka minda supaya apa? Supaya tidaklah terporok dalam kandang ataupun dalam keadaan kita yang bersifat jumud, tak nampak luaran.
Dan daripada perspektif pusat pelancongan, mereka boleh menawarkan dengan memberi layanan ataupun memberi pendedahan. Orang kata ada tour guide. Itu boleh membantu dalam merealisasikan hifzul aqli. Sekian dari perkumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.